Puan Azrin. Okey, terima kasih kepada Puan Azrin atas pengenalan tadi, atas jemputan, kesudian menjemput kita dari UPM untuk berkongsi untuk topik hari ini. Dan selamat datang juga saya ucapkan kepada semua yang bersama-sama dengan kita secara maya di petang hari Jumaat ni. Biasanya orang kata petang-petang Jumaat ni petang-petang yang nak menghala ke weekend ni Puan Rin, dia punya mood dia lain sikit. Betul, petang pula kan. Ya, Itulah tu. petang pula tu. Orang kata kalau kita buat taklimat ke talk ke di petang-petang Jumaat ni, kadang-kadang kalau dekat dalam dewan tu bodinya di situ, rohnya dah fikir dah Di weekend tempat nak lain. pergi mana, kat tempat lain. Kejap lagi balik sekarang nak makan dekat mana. Kalau kami di sini di Hesas, IOI-nya 5 minit je Dekat je. daripada Hesas. Jadi biasa petang-petang tu nanti dah ada fikir dah IOI nak makan apa dan sebagainya. Jadi kita harapkan untuk petang ini, insyaAllah untuk tajuk tegas tanpa menyinggung ni, saya harapkan tuan-tuan dan puan-puan boleh simpan sikit masa untuk saya, untuk kita sama-sama, mungkin kita sama-sama belajar lah, sebab saya pun belajar, tuan-tuan pun sama-sama untuk kita kongsi ilmu. Apa yang ada insyaAllah, saya harap petang ni perkongsian adalah, orang kata petang-petang ni kita tak nak lah ni sangat tight sangat kan, itu sangat. So harapnya santai dan sampai insyaAllah. Okay, alright. So saya nak share slide. Sekejap. Tapi itulah, saya online ni satu Puan Rin, bila kita share slide ni nanti kita tak nampak siapa yang ada dekat dalam. Ya, selalunya gitulah. Melainkan Okay, kalau kita alright. pasang dua Tapi nanti kalau device. ada soalan-soalan ke nanti ya Puan Rin? Boleh, nanti saya bantu baca soalan jika ada. Boleh. Okay, alright. Saya cuba share. Kalau okay, kalau nampak nanti minta bagi feedback lah. Kalau ada yang tuan-tuan dan puan-puan yang dekat dalam ni yang nak bagi feedback, boleh buka mic. Sebab kita suara-suara merdu di petang-petang hari ni, kalau boleh share, kita boleh sama-sama dengar. Kita nak dengar lah. Jadi ni kita, jap, saya cuba share slide. Kejap Okay. Boleh nampak ke Puan Nin? Okey, dia sedang keluar. Okey, dah keluar dah. Okay, Boleh kalau saya besarkan. besarkan, nampak ke? Okey, sekejap ya. Mungkin dia tengah sedang loading untuk besar. Okay, Yang lain mungkin tuan-tuan dan puan-puan kalau dah nampak boleh bagi feedback lah dekat chat tu. Okay, kalau nampak boleh bagi feedback Ya. Okey, ada yang jawab ni nampak. Nampak. Okay. Alright. Okay. So untuk topik hari ini saya boleh mulai. Okay, untuk topik hari ini saya diberikan topik komunikasi berkesan tegas tanpa menyinggung, macam yang Puan Min bagi tadi pengenalan sebentar tadi. Kita ni kenapa adanya topik ni tegas tanpa menyinggung? Sebab bila kita bercakap tentang komunikasi berkesan tuan-tuan dan puan-puan, komunikasi berkesan ni kita dah banyak kali dengar. Komunikasi berkesan caranya macam mana, non-verbalnya bagaimana, verbalnya bagaimana. Tapi ada satu situasi di mana bila kita bercakap tentang komunikasi berkesan, ada kalanya kita rasa saya dah berkesan dah ni, mesej yang saya bagi nak sampai. Tapi kenapa mesej itu jadi kurang sampai? Kadang-kadang pendekatannya adalah kita rasa kita dah guna perkataan yang betul, cara dah betul dan sebagainya, tapi mendatangkan rasa tersinggung pada orang yang menerima mesej. So untuk hari ini, apa yang saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan adalah beberapa perkara yang mungkin kita dapat lihat sama-sama, yang mana kalau ada yang tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar sebelum ni, mungkin hari ini orang kata lebih nak tambah lagi, orang kata nak tambah ilmu kan. Kalau kata yang mana belum pernah dengar, kita sama-sama belajar. So untuk hari ini apa yang saya akan kongsikan adalah pertamanya kita nak kenal pastilah, orang kata bila kata tentang tegas dan menyinggung ni, apa dia punya beza dia. Macam mana kita nak berkomunikasi dengan tegas, macam mana orang kata komunikasi yang menyinggung perasaan. Okey? Dan keduanya adalah apa dan bagaimana komunikasi. Ya? Okey, sebelum tu kalau paparan pada skrin saya ni masih kecil lagi. Tapi dekat Cik Zati tu dah dibesarkan ya? Betul, saya dah besarkan. Sekejap Okey, para peserta yang lain macam mana, boleh tak bagi feedback? Kalau ada yang lain nampak tak? Kalau tak boleh, saya cuba share dekat Puan Rin boleh? Boleh. Sekejap saya Okey. sharekan slide. Okey, ada yang kata paparan Q&A sahaja dan pegun, slide tak bergerak. Okey. Alright, saya tak bergerak Alright, boleh share dengan saya dulu, nanti saya saya share dengan Puan Rin lah. Okey. Okey. Okay, saya share slide dengan Puan Rin.
Minta maaf tuan-tuan dan puan-puan, sekejap. Ada masalah teknikal sekejap. Inilah dia benda-benda baru yang kita belajar selepas pandemik kan. Bila online, technical issue ni yang kita kena hadapi. Ya, Dan inilah senang juga. cabarannya. Ya, betul. Okey, saya try share dekat sini. Okey. Adakah Puan Rin? Kejap, saya sedang tengah loading kot. Besar sikit Kita tengah saiz. loading. Okay, ada tak dekat, saya hantar dekat chat. Dekat chat. Oh, dekat chat. Okay, jap. Sekejap, dekat chat Zoom ni ke? Betul. Ada Dekat tak? chat Zoom ni. Macam ada lagi. Kalau Tak ada yang tak masuk lagi. belum lagi. Tapi kalau boleh WhatsAppkan kat saya pun Boleh? okey. Saya hantar dekat WhatsApp lah. Oh, nampak macam dah ada. Sekejap ni. Ada tak? Saya tengah send kot ni. Okey, ada tak Puan Rin? Okey, sekejap. Kalau tak ada, saya share dekat WhatsApp. Okey, dah ada. Saya Macam mana saya nak share dekat WhatsApp? dah ada dah ni. Sekejap ya, saya cuba buka. Okey. Slide tak bergerak. Okey, saya dah share. Sekejap saya cuba besarkan. Okey. Okey, rasanya dah slideshow kan? Nampak tak? Okey, dah slideshow. Saya nampak. Boleh yang lain bagi respon? Yang lain bagi respon, nampak tak? Okey, nampak. Dapat dengar dengan jelas. Okey. Okey. Nampak. Okey. Alright. Boleh kita teruskan ke Puan Rin? Puan Rin okey ke? Okey. Boleh, kita teruskan. Okey. Okey, kita ke next slide Puan Rin. Alright. Okey, so untuk hari ini apa yang saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan adalah berkenaan dengan tadi yang saya dah share tadi. Satu, kita nak kenal pastilah, kita nak tahu perbezaan antara tegas dengan menyinggung, macam mana komunikasi yang orang kata tegas ni dengan komunikasi menyinggung ni macam mana. Kedua, dari segi macam mana kita nak mengaplikasikan komunikasi tegas yang beretika. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita cakap tentang komunikasi ni, topik komunikasi ni bukan topik yang tidak asing. Kita kadang-kadang kalau kita pergi modul sini ada modul komunikasi, kita pergi talk di sini ada menyentuh tentang komunikasi. Tetapi bagaimana kita nak kata aplikasi di tempat kerja? Sebab kadang-kadang kita ni ada keadaan kita rasa kita dah berkomunikasi dengan tepat, berkomunikasi dengan okey, tapi tak sangka pula keadaan yang macam mana individu yang kedua ni tak terima mesej tapi rasa tersinggung. Sebab apa? Sebab dekat tempat kerja ni kita berhadapan dengan ramai orang. Ramai orang yang bagaimana? Merentasi orang kata grade-nya, merentasi latar belakang sosioekonominya, merentasi jantinanya. Ada keadaan orang bila kita bercakap dengan tone suara yang tinggi, dia rasa kita marah. Kadang-kadang bila kita tanya dengan dia, kenapa kau marah? Dia kata apa? Oh tak, memang aku kat rumah macam ni. Memang tone suara macam ni.
Okey, tuan-tuan dan puan-puan, itu dia. Dan keadaan macam ni yang kadang-kadang bila kita tak tahu macam mana nak uruskan, lama-lama kita jadi tersinggung. Tersinggung tu satu, kalau diuruskan dengan baik, okey. Takutnya kita yang tersinggung ni tidak diuruskan dengan baik, apa yang akan berlaku adalah satu, you memendam perasaan. Mulalah akan ada tekanan-tekanan emosinya, akan rasa tak seronok nak pergi kerja. Itu kalau kita yang tersinggung. Kalau kita pula menyinggung orang lain, macam mana pula? Okey, so itu dia. Sebab tu orang kata komunikasi tegas dan menyinggung ni untuk tahu perbezaan dia penting. Okey. Dan seterusnya, hari ni kita akan share juga, saya akan share dengan tuan-tuan dan puan-puan adalah macam mana kita nak tingkatkan keupayaan berkomunikasi secara profesional tanpa menyinggung perasaan. Sebab apa? Sebab kadang-kadang macam ni, tak nak dah cakap hari ni. Semalam aku cakap dengan dia terasa. Semalam 2 hari lepas aku cakap dengan dia terasa juga. Minggu sudah cakap dengan dia terasa. Tak apalah hari ni besok lusa aku diam je. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita di orang kata dalam setting di tempat kerja, komunikasi itu perlu. Tak adanya orang pergi kerja hari ni diam je, besok diam, besok lusa. Nak bagi arahan pun kat WhatsApp. WhatsApp, kita faham lah arahan sekarang kan WhatsApp kan. Bagi WhatsApp. Nak ajak makan pun WhatsApp. Nak keluar pergi kantin pun WhatsApp. Okey. Alright, seterusnya. Okey. Saya nak tahu kita dekat dalam ni saya nampak ada 36 orang peserta. Boleh tak share dengan saya apa khabar tuan-tuan dan puan-puan semua hari ini, di petang Jumaat ni? Okey. Boleh share dekat ruangan chat, saya nak tengok apa emosi semua petang ni. Okey. Cik Wafi 2009, Wafi Bul. Dia hantar emoji dengan peluh dekat atas satu ni. Ceria ke tak ceria ke atau tengah confused ke macam mana? Okey, Cik Nelson bagi spek. Itu mungkin esok lusa nak pergi, orang kata nak pergi pulau lah pakai spek hitam tu. Okey, emosi nak bercuti, Puan Dayah. Cik Saleh kata ceria, Alhamdulillah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita cakap tentang emosi, inilah dia. Ceria setelah penat bekerja, Alhamdulillah. Maksudnya di petang-petang Jumaat ni walaupun dah penat bekerja masih lagi ceria, Alhamdulillah. Okey, kenapa saya tanya apa khabar dengan tuan-tuan dan puan-puan hari ini? Sebab kadang-kadang ini adalah perkara yang paling simple yang kita jarang buat. Kita jarang tanya dekat diri kita sendiri, apa kita rasa hari ni Apa emosi kita hari ni? Adakah semalam punya urusan marah dekat orang tu kita dah uruskan dengan betul? Ataupun sebenarnya hari ni kita datang kerja macam menyampahnya aku dengan kau ni, lantaklah kau tersinggung dengan aku pergi juga kerja. Kadang-kadang benda-benda macam ni kena uruskan dan kita kena happy esok nak cuti. Puan Aslina kata happy esok nak cuti. Alright, seterusnya. Penat sebab demam. Okey, semoga cepat sembuh Fang Ling. Okey, penat sebab demam. Alright. Okey, kita pergi ke slide seterusnya. Okey. Sedikit tentang saya rasa berbunga-bunga, ambil mak, datang Kang. Assalamualaikum Puan Sabah. Ini saya punya guru, sifu saya di UM, Puan Sabah Syah, pensyarah saya. Waalaikumsalam. Pensyarah saya di UM. Terima kasih Puan sudi. Ya, sama-sama. Seronok sangat sebab mak saya bawa habis Edah, lepas tu saya bawa balik ke Kangar. Dari Maceh, Kelantan. Berbunga-bunga tu. Puan Aslina. Ya, Alhamdulillah. Yang kami sayangi. Saya rasa Puan Aslina mesti senior counselling ni, pensyarah UUM. Okay. Alumni juga. Alright. Okay, kita teruskan. Okay, terima kasih Puan Sabah. Alright. Kita teruskan. Sebelum kita pergi jauh sikit ni, kita nak tahulah orang katakan tadi yang kita kata tentang kenali diri. Bila kita cakap tentang emosi tadi, kita kena tahu diri kita ni adalah terdiri daripada 3 aspek. Pertamanya yang emosi tadi tu yang mana kena diuruskan dengan baik, sebab kadang-kadang emosi kalau kita tak uruskan dengan baik dia akan mempengaruhi kita punya tingkah laku. Emosi tak diuruskan dengan baik, kadang-kadang kita banyak berfikir dan sebagainya, dia akan mempengaruhi tingkah laku. Tu yang kadang-kadang bila kawan cuit sikit kita rasa tak seronok, kita cuit kawan-kawan tak seronok, dan sebagainya. Alright, seterusnya.
Sedikit tentang definisi komunikasi. Okey, apa itu komunikasi? Komunikasi ni tuan-tuan dan puan-puan adalah proses penyampaian informasi, idea, perasaan ataupun mesej. Mudah kita faham, komunikasi ni adalah proses untuk kita hantar mesej kepada orang yang menerima mesej, tetapi dengan tujuan untuk memastikan mesej yang disampaikan tu difahami dengan baik oleh penerima. Contoh kalau kita dekat tempat kerja, bila penyelia nak bagi arahan kepada staff, mesej tu kena diterima dengan baik. Bila sesama staff nak pass over, kalau macam kami di hospital kan ada nak pass over shift ke dan sebagainya, perlu sampaikan mesej dengan baik. Pesakit ini apa isunya, patient ni apa isunya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ini yang kadang-kadang berlakunya orang kata kepincangan bila mana mesej yang disampaikan tu tidak baik, menyebabkan komunikasi di tempat kerja itu tidak berkesan. Yang kawan kita ni cakap tinggi suara, yang ini cakap slow je. Hari ni aku nak ni. Yang ada orang pula bagi arahan, saya nak A. Besok lusa dia jumpa bos B kata saya nak B. Datang pula bos C, kenapa ABC? Kenapa ABC? Saya nak Z. Bila bercerita dengan kawan, jawab, aku sebenarnya tak faham arahan yang sampai. A ke B ke C? Lama-lama kita pun tak buat apa. So itu antara perkara-perkara yang mungkin kita akan jumpa dekat dalam tempat kerja, yang mana komunikasi itu kurang berkesan. Arahannya bagaimana, kita sesama rakan sekerja bagaimana. Dan tuan-tuan dan puan-puan, bila kita bercakap tentang komunikasi ni, dia tidak hanya secara lisan, dia secara bertulis. Ada lagi ke sekarang yang tulis surat? Dulu ada tulis surat. Bertulis. Tak semestinya surat ni, memo dan sebagainya tu pun orang kata itu pun satu bentuk komunikasi juga dekat tempat kerja. Dan seterusnya dari segi non-verbal, bahasa tubuh, ekspresi wajah. Tuan-tuan dan puan-puan, selalu kalau kita tengok TikTok, saya percaya ramai 37 orang kat dalam ni mesti ramai yang ada TikTok. Pernah tak tengok video yang muka ada subtitle? Tuan-tuan dan puan-puan, itu juga adalah antara non-verbal communication. Kadang-kadang kita tak bercakap, tapi bila kita tengok kawan kita kan, mata kita kedip-kedip, kawan kita dah faham dah cerita. Itu dia. Itu pun antara bentuk komunikasi juga. Kat tempat kerja. Kita ni tak bercerita pun, tak bercakap pun, ABC tak ada pun. Kita tengok kawan kita tengok kita. Lepas tu besok lusa bila duduk, lah cerita tu dua-dua faham. Itu pun satu bentuk komunikasi juga. Dan bagaimana kita nak gunakan semua aspek komunikasi ni supaya kita boleh berkomunikasi dengan tegas tanpa menyinggung. Alright, seterusnya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah antara cabaran di tempat kerja. Pertama, kita tak lari daripada isu komunikasi lah, yang macam saya share dengan tuan-tuan dan puan-puan tadi. Arahan mungkin kurang jelas, mungkin kadang-kadang tone suaranya kurang sesuai, cara bercakapnya kurang sesuai, macam mana kita nak bercakap dengan nada profesional. Kedua, kurang latihan. Itu yang tadi, bila kita kurang latihan, kadang-kadang ada perkara yang kita kena tengok kurang latihan ni menyebabkan kita kadang-kadang ada kemahiran yang kita tak mahir dan sebagainya. Dan ini juga antara yang Jabatan Pendaftar USIM usahakan. Maksudnya dekat sini adanya latihan berbentuk macam ini supaya apa? Supaya staf dapat tahu bentuk komunikasi yang mana yang sesuai untuk digunakan dan sekian-sekian. Work-life balance, ini biasa kita tengok tuan-tuan dan puan-puan yang paling biasa sekarang. Work-life balance, self-love, ni yang selalu kita dengar. Tetapi adakah kita betul-betul memanfaatkan work-life balance ni? Ada orang cakap, Cik Zati, work-life balance ni sebenarnya 12 jam kerja, 12 jam tidur. Tuan-tuan dan puan-puan, tengok balik. Adakah itu konsep work-life balance yang betul? Maksudnya, kena sama rata. Work-life balance ni adalah apabila you bekerja betul-betul. Bila you balik kerja, bila you exercise betul-betul. Dan ada keadaan tuan-tuan dan puan-puan, kerja kita, it's not that kita tak boleh buat kerja balik ke rumah, tapi ada keadaan orang kata ada tugas-tugas yang mungkin urgent dan sebagainya. Tengok pada kesesuaian. Tak boleh, work-life balance ni maksudnya pukul 5 sharp, 5 minit dah tak boleh, kena tutup semua. PC semua tak boleh buka, semua tak boleh ni, apa semua tak boleh. Kena tengok kesesuaian. Work-life balance tu bagaimana? Biasanya kita akan tengok work-life balance adalah apabila you bekerja betul-betul. Apabila you gunakan masa dengan family, you gunakan masa dengan family dengan betul-betul. Contoh kalau duduk dengan anak, saya share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Ini yang berlaku bila kita dengan anak kita, kadang-kadang mak-mak ni
Satu, mungkin isu ni yang saya share dengan tuan-tuan dan puan-puan ni adalah apa yang berlaku dekat dalam hospital yang mana kita jumpa patient kita dan sebagainya. Bila dia duduk dengan anak, saya nak tolong anak saya buat homework. Tapi kan dia punya kepala dia fikir apa tau? Kejap, kain tak lipat lagi, tak masak lagi, ayam tak keluar lagi daripada peti ais, sekejap ni apa semua. So apa yang anak akan nampak adalah body you di situ tapi soul you tidak di situ. Dan anak-anak sebenarnya dia boleh baca. Dia boleh baca dari segi eye contact dan sebagainya kan. Jadi ini adalah perkara yang mungkin kita kena tengok balik dari segi work-life balance tu. Mungkin sebenarnya ada kajian yang mengatakan sebenarnya seeloknya konsistensi tu lebih penting. Maksudnya you duduk konsisten dengan dia, tapi contoh sejam dengan dia, betul-betul sejam dengan dia. You gunakan konsep macam mengulas sukan dan sebagainya. Oh, lukis apa ni, adik lukis apa. So itu sebenarnya. Dan apa yang berlaku adalah work-life balance yang berlaku sekarang, ada kalanya kita body di situ tapi kepala kita ingat dekat kerja dan sebagainya. Sedangkan sebenarnya konsistensi itu penting. Sejam tapi quality itu yang kita nak. Tuan-tuan dan puan-puan, ini yang kita kena tengok. Dan dari segi pengurusan masa. Masa kalau kita kira memang kita akan rasa tak cukup. Tak cukup ni masa, tak cukup masa. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita ada hidup yang berkualiti, you kena curi masa. You kena cari masa. Kadang-kadang kita akan rasa masa tak cukup. 24 jam tak cukup, Cik Tati. Memang tak cukup. Tak cukup. Saya tidur je 9 jam. Tidur 9 jam. Saya kerja je 8 jam. Saya ada lagi lebih-lebih, saya nak makan lagi apa semua. Tuan-tuan, bila masa saya nak ada me time untuk diri sendiri? Tuan-tuan dan puan-puan, untuk menguruskan masa dengan baik, ada kali ni kita kena curi masa. Curi masa yang berkualiti. 10 minit contoh kalau you rasa penat sangat, 10 minit rehat lebih bermakna daripada orang kata 10 minit rehat yang you curi untuk betul-betul you rehat lebih bermakna daripada 3 jam you terpaksa buat kerja dalam keadaan yang you penat dan sebagainya. So itu pengurusan masa. Membina hubungan dekat tempat kerja ini juga antara cabaran, especially kalau kita sesama orang kata kita berbeza jabatan dan sebagainya, kita akan dapat cabaran. Banyak informasi, itu yang saya kata tadi, komunikasi terlalu banyak, arahan ini begini, arahan ini begini, arahan ini begini, arahan ini begini. Dan arahan pula datangnya dalam keadaan komunikasi yang tidak berkesan. Okey, dan ketahanan. Ini juga adalah antara isu yang saya kira untuk sekarang ni ketahanan, resilient. Sebab tu kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, ada keadaan kita akan tengok kenapa staff ni tak boleh duduk lama dalam satu jabatan ni, kenapa nak kena bertukar, kenapa nak kena sebagainya, ketahanan. Sebab apa? Bila you ada ketahanan yang tinggi, resilient yang tinggi, ke mana saja you pergi, you akan boleh cepat adapt dan boleh sesuaikan diri. So ini antara isu-isu yang berlaku dekat tempat kerja yang mana kita kena lihat. Dan untuk hari ini kita akan fokus kepada isu komunikasi. Alright, seterusnya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak tengok kepada apa beza antara tegas dengan menyinggung. Komunikasi tegas dan menyinggung ni macam mana? Okey, tegas. Tegas bila kita akan tengok dari segi 3 aspek. Nada suaranya macam mana, bahasanya macam mana, tujuannya macam mana. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, tegas ni merujuk kepada tingkah laku, tindakan yang dilaksanakan dengan jelas, berprinsip, konsisten tanpa bersikap keras ataupun kasar. Dan kebiasaannya orang yang menegur ataupun berkomunikasi dengan tegas, dia tak datang dengan emosi. Emosi yang bagaimana? Emosi yang negatif. Emosi marahnya, emosi geram dan sebagainya. Individu yang berkomunikasi dengan tegas adalah individu yang lazimnya ada kestabilan emosi. Dia boleh mengurus emosi dia dengan baik. Masa nak sampaikan mesej dia boleh menguruskan emosi dia dengan baik. Tetapi berbeza dengan komunikasi yang menyinggung tadi. Yang menyinggung. Menyinggung ni merujuk kepada penyampaian mesej dengan cara merendahkan atau menyakitkan perasaan orang lain. Memang ada niat, dia akan datang bersekali, package combo sekali dengan emosi negatif tu. Marahnya, geramnya, sakit hatinya, menyampahnya. Itu dia, menyinggung. Dan kebiasaannya, individu yang menyinggung ni, biasanya dia akan menyinggung dengan niat. Dia akan menyinggung dengan niat. Individu yang tegas dia akan beri arahan ataupun tingkah laku tu lebih kepada ada prinsip. Kenapa tegurnya begini dan sebagainya. Okey, apa beza nada suara tegas dengan menyinggung? Tuan-tuan dan puan-puan, individu yang tegas, dia akan menggunakan nada suara yang tenang dan terkawal. Kita tak cakap dekat sini orang tegas ni suaranya rendah ke, tinggi ke, tetapi tenang dan terkawal. Terkawal yang bagaimana? Ada individu memang tone suara dia besar. Kalau individu yang tone suara besar, kita nak suruh dia slow kan tak boleh juga.
Tapi dalam nada yang terkawal. Maksudnya dekat sini, bila jaraknya dekat, dia tahu nak kawal bagaimana. Tak adalah kita ni, kawan kita dekat ni, kita nak bercakap dengan dia macam nak menjerit sepelaung tu, tidak. Tuan-tuan dan perempuan, tenang dan terkawal. Okey, menyinggung pula bagaimana? Biasa-biasanya kita akan tengok menyinggung ni akan ada nada menyindir. Yang mana kalau kita tahu kan tone suara yang nak menyindir tu, kadang-kadang tak tinggi suara pun, tapi dia ada tone yang macam dengan bimik muka tu yang saya kata tadi. Kadang-kadang kita ni, muka kita ada subtitle. Bila you nak menyinggung tu, dia datang dengan subtitle, dengan muka sekali ke depan. Macam gitu. Jadi, individu yang menyinggung ni biasanya kita akan nampak dia akan guna nada suara yang menyindir, nada suara yang meninggi. Dan individu yang tegas ni, tuan-tuan dan puan-puan, biasa-biasanya dia akan gunakan bahasa yang lebih objektif. Dia fokus pada isu. Dia tidak pergi kepada menerawang dan sebagainya. Dan kalau teguran yang diberi, komunikasi tegas itu adalah berkaitan dengan kerja, dia akan fokus terus kepada kerja. Dia tahu mana profesional, mana personal. Dia tak macam gini. Izzati, sini saya panggil, saya nak bagi arahan dekat you ni. You kenapa pakai tudung warna purple? Hari ni saya tak suka tudung yang warna purple. Itu bukan tegas. Tegas adalah, Izzati, kenapa you hantar dekat saya macam ni? Kenapa macam ni? Biasanya, individu yang menegur ataupun berkomunikasi dengan tegas, orang kata di peringkat mana sekalipun, dia lebih objektif dan fokus pada isu. Dan kalau di tempat kerja, individu ini adalah individu yang paling bijak untuk mengasingkan antara profesional dengan personal. Okey, berbeza dengan individu yang menyinggung. Tuan-tuan dan puan-puan, individu yang menyinggung dia akan pergi kepada peribadi, dia akan pergi kepada personal. Itu yang kadang-kadang kita rasa macam kenapa rasa macam kena personal attack ni? Dan datang dengan emosi, marahnya dan sebagainya. Okey, kadang-kadang dia akan datang juga dengan memang tone suara yang tinggi untuk orang lain dengar. Pun ada juga. Ini individu yang menyinggung. Berhati-hati. Kadang-kadang kita tak sedar. Mungkin kita pun ada secara tak sengaja menyinggung perasaan orang lain. Jadi berhati-hati. Alright. Dan seterusnya kita pergi kepada tujuan. Individu yang tegas ni, tuan-tuan dan puan-puan, kebiasaannya apa-apa teguran atau apa-apa komunikasi yang dibuat adalah untuk menyelesaikan masalah. Sebab apa? Sebab dia ada kestabilan emosi. Dia objektif. Dia tahu bila saya menegur, bila saya buat begini, bila saya menggunakan nada yang tegas adalah untuk menyelesaikan isu. Apa yang berlaku? Apa yang sekian-sekian. Okey? Dan berbeza dengan menyinggung yang macam saya katakan tadi, dia akan disertakan dengan kemarahan. Bukan hanya kemarahan, tetapi emosi-emosi negatif yang lain. Geramnya, menyampah, tak nak tengok dan sebagainya. Alright. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah beberapa type of communication style yang mana ni tuan-tuan dan puan-puan mungkin akan nampaklah dekat tempat kerja. Saya fokus pada tempat kerja ataupun mungkin boleh aplikasi juga di rumah. Ini adalah beberapa type of communication style yang kita akan jumpa. Pertamanya tuan-tuan dan puan-puan akan ada nanti tengoklah kawan dekat sebelah ke, kawan dekat kan kita ni dekat chat room ni ke, ada kawan kita akan nampak pasif ataupun tepuk dada tanya Iman. Kita pula tanya, aku ni pasif ke? Pasif ni orang yang bagaimana tuan-tuan dan puan-puan? Pasif ni adalah individu yang okey. Semua benda okey. Saya tak ada, lebih kepada menyimpan perasaan sendiri. Maksudnya dekat sini kalau geram pun disimpan sendiri, kalau tak okey pun disimpan sendiri, dan sebagainya. I am okay, saya okey je, pasif, tak bercakap apa-apa. Lazimnya individu yang pasif ni kita akan jumpa dengan individu yang jarang bersuara. Itu individu pasif. Seterusnya kita akan jumpa individu yang agresif. Tuan-tuan dan puan-puan, kat tempat kerja kita mungkin akan ada individu yang agresif. Maksudnya dekat sini dialah yang betul. Kalau betul pun nak bagi tahu dia betul tu nak kena macam orang katakan satu jabatan tu ada 3 orang, tapi nak kena jabatan sebelah tahu juga. Saya ni lah orang yang begini, saya ni lah orang yang begini. Ini adalah orang yang agresif. Dan ada individu yang gabungan dua-dua, pasif agresif. Pasif agresif ni orang yang bagaimana tuan-tuan dan puan-puan? Pasif agresif ni adalah individu yang ada emosi negatif tetapi disalurkan dalam keadaan yang pasif. Contoh, saya marah. Saya marah dengan kawan saya, contoh D. Tapi apa yang berlaku adalah saya menggunakan tingkah laku non-verbal. Marah tu contoh saya keluar daripada bilik dia, saya hempas pintu. Saya tak cakap apa-apa, tapi saya hempas pintu. Itu antara contoh-contoh individu yang pasif agresif.
Dan kadang-kadang kita tak dapat nak tangkap dia ni sebenarnya marah kat aku ke, marah kat dia ke dan sebagainya. So individu ni pun ada. Ini antara cara communication. Dan yang paling baik adalah individu yang asertif. Asertif ni apa? Asertif ni adalah cara komunikasi yang ada kemampuan untuk bersikap tegas, fokus kepada komunikasi yang tadi tu. Lebih kepada nak menyampaikan pendapat yang baik, keputusan tanpa orang kata tanpa buat keputusan tanpa melulu. So ini dia. So jadi tuan-tuan dan puan-puan, 4 jenis communication style ni kita akan jumpa kat tempat kerja kita. Alright, okay, seterusnya. Okay, kita nak pergi kepada teknik komunikasi tegas dan beradab. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab kita kalau boleh, selain daripada orang kata, selain daripada nak menjadi individu yang berpersonaliti dan baik di tempat kerja, kita juga nak ada komunikasi yang tegas dan beradab. Sebab dalam satu-satu keadaan perlu untuk kita tegas dan stand for ourselves. Ada keadaan kita macam diam pun tak apa dan sebagainya, tapi ada keadaan perlu untuk kita bersikap tegas. Tetapi tegas yang bagaimana? Tegas yang apabila kita datang bersekali dengan adab. Ini pun isu juga tuan-tuan dan puan-puan. Isu kenapa? Sebab zaman sekarang ada keadaan tegas tu ada tapi tidak bersekali dengan adab. Itu pun bahaya juga. Kita nak kena tengok, tepuk dada tanya iman, tanya balik kita ni betul tak macam ni dan sebagainya. Kadang-kadang ada keadaan kita kena buat refleksi semula dekat diri sendiri. Kadang-kadang kita rasa kawan kita yang tak ni dan sebagainya, tapi kadang-kadang kita kena tanya diri sendiri juga. So untuk hari ini, apa yang saya akan share dengan tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kita nak berkomunikasi dengan tegas dan beradab. Okey, pertama, kekalkan nada suara profesional dan berhemah. Tuan-tuan dan puan-puan, gunakan nada yang tenang dan mantap walaupun menyatakan tak setuju. Saya kurang bersetuju dengan cadangan itu. Saya akan jelaskan kenapa dan justifikasi saya kenapa. Okey, nada yang tenang tidak bermaksud nada yang slow, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita guna nada yang slow, saya kurang bersetuju dengan cadangan, saya akan jelaskan kenapa. Mesej tak sampai. Jadi, nada yang profesional dan berhemah adalah apabila you menggunakan nada yang tenang. Tak boleh Cik Zati, saya panggil anak saya daripada tingkat 20 ke bawah pun saya memang suara saya tinggi. Kau bila nak balik dah maghrib, apa semua saya tak boleh. Memang saya memang macam tu Cik Zati. Tapi berhati-hati tuan-tuan dan puan-puan. Kita dekat tempat kerja ni, kita macam saya kata tadi, dia merentas pelbagai jawatan, merentas pelbagai latar belakang sosioekonomi, merentas pelbagai individu. Ada orang mungkin tak selesa, ada orang mungkin selesa. Jadi bila kita kekalkan nada profesional dan berhemah, kita tahu nada yang tenang tu membantu kita untuk berkomunikasi dengan baik. Okey, kalau dekat rumah you memang jenis tone suara you memang besar dan sebagainya, dekat tempat kerja ada cara untuk you kekalkan nada tenang. Tak ada masalah kalau tone suara you tinggi sikit. Tapi bila dia tidak datang dengan emosi yang negatif, dia akan lebih tenang. Okey? Alright. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak cakap kita tak setuju pun, gunakan ayat yang lebih orang kata lebih bersopan. Saya tak setuju dengan cadangan ni. Ataupun kalau kita tak setuju dengan kawan kita, saya menghargai, saya appreciate dia punya pendapat, tapi boleh tak saya bagi pendapat lain? Okey, untuk kita tengok sama-sama. Itu cara dia. Kadang-kadang kita ni satu benda, kita tak sedar tau, kita suka slash orang secara tak sengaja kan. Tak, kau punya ni tak sesuai, aku punya yang sesuai. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk ada komunikasi yang tegas, komunikasi yang beradab dan asertif, ada cara dia. You nak cakap saya kurang bersetuju. Berbeza dengan you cakap saya tak bersetuju. Saya tak setuju dengan you punya pendapat. Saya kurang bersetuju dengan pendapat. Lain. Tak tu you terus letak X. Tak boleh. Dan orang yang bagi pendapat, apa dia akan rasa? Oh, pendapat aku tak diterima. Sekali dia mungkin akan rasa macam okay, tak apa. 2-3 kali, percayalah tuan-tuan dan puan-puan, secara tak sengaja individu tu akan rasa macam okay, dah, tak nak bagi pendapat dah. Hari ni tak, besok tak. Okay, mungkin kalau ada di antara kita yang pernah terlepas dan sebagainya, hari kita mula. Saya kurang bersetuju dengan cadangan tu. Boleh saya suggest cadangan yang lebih baik? Ataupun saya appreciate dia punya cadangan, tapi boleh saya bagi cadangan yang lebih baik. Itu lebih profesional dekat tempat kerja. Alright. Dan kedua, tuan-tuan dan puan-puan, gunakan ayat saya dan bukan awak. Ini pun adalah salah satu cara untuk kita berkomunikasi dengan tegas tanpa menyinggung. Kenapa? Kalau kita fokus dekat awak akan tersinggung. Awak ni yang lambat buat kerja, sebab tu kita punya kerja tak siap.
Awaklah penyebabnya. Lain bunyi ni automatik orang yang automatik awak tu akan rasa macam kenapa cakap macam ni. Okay? Lain kalau kita guna ayat, saya bagi contoh. Saya risaulah kerja kita ni lambat siap, kita mungkin terlepas due date. Saya akan buat part saya, awak boleh tak tengok yang ini? Lain. You fokus kepada ayat pertama, you gunakan saya. You gunakan saya. Dia tidak macam, awak ni lambat. Dia akan pergi terus. Kita tak suka kan orang point tangan dekat kita, betul? Kita tak suka orang cakap kita salah. So, kita jangan buat. Jangan buat benda yang kita tak suka orang buat dekat kita. Itu cara untuk kita reflect balik. Jadi, gunakan ayat saya, bukan awak. Dan tuan-tuan dan puan-puan, menggunakan perkataan saya terlebih dahulu dalam konteks ayat tidak bermaksud kita ni admit semua benda kita salah ke apa benda, tidak. Tetapi dia lebih kepada courtesy dan ada adjective di situ. Saya bimbang kalau kerja kita ni lambat, mungkin nanti terlepas due date. So boleh ke you ambil part yang ni, saya settlekan part saya. Dia macam tu. Dia bunyi dia berbeza bila kita cakap dengan kawan kita, kau ni yang lambat. Aku dah buat part aku buat part aku ni, kau buatlah part kau. Lain. Bila kita fokus dekat saya, dia lebih manis di situ. Alright. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, fokus pada tindakan bukan personality. Ini yang saya kata tadi. Bila kita attack personal, bila kita gunakan orang kata isu peribadi di tempat kerja untuk kita berkomunikasi, kita fokus pada tindakan dan kita fokus pada dia punya personality, dia akan datang dengan rasa tersinggung tu. Jadi bagaimana cara untuk kita kurangkan rasa tersinggung tu? Fokus pada tindakan dia, bukan personality. Contoh, dokumen ni tak kemas kini macam dalam garis panduan. Okey. Bukannya awak tak ikut arahan. Awak lagi. Datang dekat kita kan contoh satu. Dengan kawan kita lah, kita sesama klik kan. Okey. Bos suruh kau buat A, aku buat B. Okey, nah. Kau tolong compile. So, bos suruh kau compile. Bagilah A. A pun bagi. Okey? Ni. Kenapa tak kemas kini dokumen ni? Kenapa kau tak ikut arahan? Lain bunyi dia. Kejap. Dokumen ni kau tak ikut arahan ni. Kau betul kan? Lain. You fokus kepada tindakan dia. Bukannya dia. You yang tak ikut arahan. Kau lah ni lembab. Sebab tu lah benda ni lambat. Lain bunyi dia. You fokus kepada dia punya personality. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tak suka orang cakap kita macam tu. Jadi jangan buat. Itu dia punya orang kata kayu ukurnya. Fokus pada tindakan. Apa yang salah? Okey, dokumen tak kemas kini. You buat ni. Bukannya personality dia tak ikut arahan, dia lah yang lambat, dia lah yang ni. Berhati-hati. Kadang-kadang kita Cik Zati sebenarnya saya sebenarnya bergurau je. Saya tak ada niat pun tak ada niat. Tuan-tuan dan puan-puan, berhati-hati juga sebab dalam gurauan kita, dia akan mencerminkan balik personality kita macam mana. Bila kita bergurau, okey, berhati-hati sebab dalam gurauan tu mencerminkan personality kita. Kejap, Puan Rin, boleh tak saya break seminit sebab saya punya bateri laptop saya dah nak habis. Sekejap, tuan-tuan dan puan-puan, sekejap. Okey. Sekejap, saya connect charger sekejap. Okey, sementara tu jika tuan-tuan dan puan-puan ada apa-apa pandangan ataupun persoalan yang nak ditanyakan nanti boleh saja terus tuliskan di chat Zoom ni, okey? Kalau nak tanya terus dekat Cik Zati pun boleh juga nanti unmutekan mikrofon, alright? Dan nanti sebentar lagi kita akan kongsikan link untuk kehadiran hari ini, insyaAllah. Okey, back to you Cik Zati. Okay. Alright, terima kasih Puan Rin. Minta maaf saya connect charger. Saya takut nanti tiba-tiba muka saya hilang. Cik Zati mana? Hilang. Macam mana pula kan? Okay. Alright, so kita sambung balik. Okay, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung balik teknik komunikasi tegasan beradab. Yang keempat adalah nyatakan mesej atau harapan dengan jelas. Ini pun kita kena clear sebab kadang-kadang kita terlampau pandang. Kadang-kadang kita rasa kita bagi arahan tu dengan betul. Kita bagi mesej tu dengan betul. Tetapi penting untuk kita tengok balik. Ada orang, saya share dengan tuan-tuan dan puan-puan, bila mana kita berkomunikasi dengan individu, apa yang akan berlaku adalah kalau you cerita A sampai Z, A, B, C, D, E, F, G, F, panjang, kau ni macam gini, ini esok lusa. Percayalah cakap saya, kalau you tanya balik individu yang you bercerita tu, dia akan ingat ayat pertama saja yang you cerita. Aku cakap apa tadi?
oh nak pergi pasar sama-sama Sedangkan kita dah bercerita dah ni, pergi pasar, nak naik kereta, nak sama-sama, nak pergi beli ikan, nak pergi beli sayur, nak sama-sama, nak pergi, lepas tu nak pergi mengetih pula ni, apa semua ni, kita cerita dah. Panjang kita cerita. Dia akan ingat, oh boleh pergi pasar sama-sama. Tuan-tuan dan puan-puan, nyatakan mesej dan harapan secara jelas. Kalau nak bagi arahan, bagi satu-satu. Kadang-kadang kita kena be sensitive. Ada individu dia tak boleh dapat mesej yang sangat banyak dalam satu masa. Ada keadaan, mungkin you kena buat list. Maksudnya dekat sini komunikasi tu secara verbal, support lagi dengan list. Okey, ni sebenarnya aku nak cakap dengan kau ni dan sebagainya. Supaya apa? Supaya mesej dan harapan kita tu kita sampaikan dengan jelas. Saya harap contoh yang saya bagi dekat sini, saya harap lepas ni kalau kita buat tugas apa-apa, saya harap ada semakkan sebelum dihantar. Beza kalau you bercakap dengan dia, ni kenapa macam ni? Kenapa dokumen ni macam ni? Mesej tu tak jelas tuan-tuan dan puan-puan. You nak apa sebenarnya? Apa yang kita nak? Komunikasi tu tak jelas. Jadi apa yang you nak, bagi dengan jelas. Okey? Saya harap ini semakkan dapat dibuat sekian-sekian. Lebih jelas. Dan cara untuk kita sampaikan tu dengan line saya putus-putus ke? Saya rasa macam ada lagging sikit. So far okay. Okay, so far okay. Alright. Okay, seterusnya. Suara putus-putus. Sekarang dah okay ke Puan Aslina? Okay, alright. Terima kasih Puan Aslina. Okay, seterusnya Puan Win. Okay, tuan-tuan dan puan-puan. Teknik komunikasi tegas dan beradab. Ini adalah rentetan daripada slide sebelum ni. Okay, saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam konteks kita di tempat kerja, yang mana saya boleh share juga dengan kita di hospital. Mungkin sedikitlah saya share sikit senario kerja di hospital. Ini mungkin berbeza sikit dengan tempat tuan-tuan dan puan-puan, tapi ada yang kita boleh apply sama-sama. Di hospital kita bekerja dengan pesakit, kita bekerja dengan doktor, kita bekerja dengan pelbagai orang kata staff dari pelbagai jabatan dan sebagainya, sebab ada keadaan kes ni perlu di-refer ke sini dan sebagainya. Dan ada masa-masa komunikasi tu dia jadi tersinggung sebab bukan kerana komunikasi tu orang kata kita dah gunakan ni dan sebagainya, tapi cuma bila kita cakap elok dengan orang pula respon dengan kita tak okey. So lama-lama kita tersinggung. Okay. Kadang-kadang kalau dengan patient ni kita dekat kaunter. Pakcik, ni sepatutnya ABC pakcik. Tak boleh nak, pakcik nak E. Pakcik, ABC pakcik. Hospital kita ABC. Tak boleh, saya nak E juga. Balik dia cakap, pakcik, ABC pakcik. Saya nak E. Tiba-tiba pakcik tinggi suara. Tuan-tuan perempuan, ini adalah antara perkara-perkara yang sebenarnya kadang-kadang kita kan benda kita tak jangka. Dan benda-benda macam ni yang kita kena uruskan dengan baik. Macam mana supaya kita ni boleh teruskan hari-hari. Kita nak kerja bukan sehari dua ni. Kita nak kerja 30 tahun insyaAllah. Kalau kita sampai pencen kita nak kerja 30 tahun lagi. So perkara-perkara ni yang macam kita kena uruskan dengan baik. Jadi sebab tu di tempat kerja perlu adanya ilmu dari segi macam mana kita nak berkomunikasi dengan baik ni. Sebab hari ni kalau kita tegur kawan kita, mungkin kawan kita okey. Kita bagi dia karipap, terima kasih karipap, okey sedap. Besok lusa you bagi karipap, tiba-tiba tak cakap terima kasih. Apa you rasa? Mesti dia terasa dengan aku, mesti aku buat salah dan sebagainya. Sedangkan kawan kita tu mungkin hari ni dia pergi kerja dah lambat. Hantar anak sekolah dah lambat, payah pula pancit. Kita pula tersinggung. Besok lusa kita pula tak naklah cakap dengan dia, menyampah dah tak nak cakap dengan dia. Semalam dia ni tak nak cakap terima kasih pun bagi karipap. Karipap tu dah sedap apa semua. Tuan-tuan dan puan-puan, itu pun antara benda-benda kita kena tengok. Selain daripada kita melontarkan mesej dengan cara yang berkomunikasi dengan beradab, kita juga kena check balik. Sebab apa-apa yang kita buat, dia datang dengan expectation. Itu dia, jangkaan. You bagi orang karipap, expectation dia adalah orang cakap terima kasih. Dekat sini yang saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Ada kalanya apabila kita buat sesuatu, contoh kita dah cuba dah berkomunikasi dengan tegas, elok dah kita tegur, tapi masih juga respon yang orang bagi tu tidak memberangsangkan, dan tak apa.
Kita buat sebab kita, tuan-tuan dan puan-puan. Hari ni tuan-tuan dan puan-puan hadir, ada 43 orang dekat dalam ni. You hadir untuk kita improve diri kita. Kalau kawan kita yang mungkin tak ada hari ni, ataupun mungkin orang kata ada hari yang dia emosi tak berapa stabil dan sebagainya, bila kita cakap dia respon tak berapa bagus, kita buat sebab kita, saya bagi curry puff sebab saya nak bagi. Then that's okay. Itu antara cara untuk you uruskan emosi you dengan baik untuk elakkan you sendiri tersinggung. Sebab apa? Kita dalam kita nak berkomunikasi dengan baik, memastikan orang tidak tersinggung, kita juga perlu tahu yang kita ni juga manusia. Ada masa-masa kita pun akan tersinggung. Kadang-kadang bila kita dah cakap elok, tinggi suara pula dengan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, cara nak menguruskan keadaan macam ini, okey, ada keadaan contoh saya bagi contoh dekat tempat kerja lah, saya bagi contoh kat tempat kerja. Kita dah cakap elok, okey, kita dah bercakap okey macam ni, tiba-tiba ada orang tinggi suara. Apa kita nak buat? Apa kita rasa? Kita akan rasa sedih, betul? Kita akan rasa sedih, kita akan rasa marah, kita akan rasa geram. Jadi untuk mengelakkan kita ni terus rasa tersinggung ataupun rasa tak nak pergi kerja dan sebagainya, uruskan emosi tu dulu. Kalau perlu ambil masa sekejap untuk diri sendiri bertenang, ambil masa untuk diri sendiri bertenang. Jangan kita pula lawan balik. Ada keadaan individu yang tak nak dengar kita punya ni, dia tak nak dengar. So apa yang kita boleh buat untuk uruskan orang yang ada masalah sebegini adalah kita buat sebab kita nak buat. Okey, tak apalah dia cakap macam ni, tak apa, aku uruskan emosi, aku marah ni. Kenapa saya selalu tekankan tentang uruskan emosi? Saya share dengan tuan-tuan dan puan-puan ramai di antara kita, individu dewasa yang bermasalah kerana tidak dapat menguruskan emosi dengan baik. Kerana apa? Kita selalu deny perasaan kita. Kita tidak validate dan tidak address apa yang kita rasa. Itu. Bila you tak validate perasaan you, dia kumpul dalam satu botol, lama-lama dia akan jadi botol yang penuh dengan air yang melimpah-limpah. Dan bila you tak validate emosi you, you keep on denying. Sebab kita ni, biasanya kita orang dewasa ni apa yang kita akan buat? Kita tak macam budak-budak tau. Kalau you tengok budak-budak, okey, sekarang ni perasaan apa? Happy cikgu. Okey, sedih ke tak ni? Kenapa ni? Jatuh tadi sedih ke? Sedih, sakit kaki. Awak kenapa ni? Saya marah cikgu. Kawan saya sebelah tadi pukul saya. Kanak-kanak boleh validate emosi dengan baik. Sebab apa? Sebab kita ajar dia, ini marah, ini sedih. Tetapi berbeza dengan kita yang dewasa. Orang dewasa biasanya kita akan deny perasaan, kau okey tak? Tak okey. Tak, jarang kita cakap tak okey. Aku okey je. Balik-balik dalam kereta, tak okey sebenarnya. Uruskan emosi dengan baik. Sebab apa, tuan-tuan dan puan-puan? Okey, kenapa? Bila kita deny, analoginya adalah seolah-olah macam kita kat rumah. Kita sapu lantai. Banyak habuk Sapu. Biasanya kalau kita sapu ataupun kita vacuum, kita terus buang kan? Tapi apa yang berlaku adalah kita sapu bawah kapet. Simpan bawah kapet. Ada satu masa kan, bila you buka bawah kapet, you akan nampak banyak sangat habuk. Dan pada ketika itu, habuk tu dah terlalu banyak untuk kita uruskan. Nak vacuum lagi, nak mop lagi. Dan ada orang, dia hanya tutup kapet tu, dia masih lagi biarkan dan masih lagi sweep under the carpet. So ini yang kita kena tengok. Sebab apa? Dalam keadaan you belajar untuk berkomunikasi dengan baik, mengurus emosi dengan baik tu juga penting. Kerana apa? Komunikasi yang tegas tanpa menyinggung, dihadir bersama kestabilan emosi. Sebab tu kita kena uruskan emosi dengan baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada hari yang kita rasa kita sedih, kita admit je kita sedih. Sebab tu tadi mula-mula saya tanya, apa perasaan hari ni? Sebab kadang-kadang kita lupa nak tanya apa kita punya perasaan hari ni. Kita dah cakap benda baik-baik kepada diri sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, mula daripada hari ini, fokus pada benda-benda yang kecil-kecil macam tu. Validate emosi kita. Validate emosi tak kecil validate emosi besar sebab tak semua orang boleh buat. Mula cakap benda yang baik-baik pada diri sendiri. Kalau sebelum ni kita selalu macam sedih je, tak apalah, aku nak balik rumah, nak ni. Tak, kalau you sedih, you admit je you sedih. Kalau ada hari kan tiba-tiba air mata you nak mengalir tanpa orang suruh, tanpa rasa apa-apa, then that's okay. Kita manusia. Allah jadikan kita dengan emosi. Tapi kita ni nak kerja lagi banyak tahun lagi ni. Kita nak kerja 20-30 tahun lagi. Jadi uruskan emosi dengan baik supaya besok bila you masuk kerja, you boleh berkomunikasi dengan lebih baik. Sebab apa? Emosi you lebih stabil. Okay, alright.
Saya nak kembali kepada teknik komunikasi tegas dan beradab tadi, saya nak tambah. Okay. Gunakan teknik komunikasi yang ada situasi, ada impak, ada mesej. Kenapa? Kerana apabila kita gunakan situasi, impak dan mesej ni, okay, dia akan lebih tepat mesej yang sampai. Dan contoh yang saya nak share dengan tuan-tuan perempuan adalah, contoh kita bagi tahu apabila kalau borang ni tak lengkap, proses kita akan lambat. Saya nak semua lengkap selepas ni. Mesej tu jelas, tidak menggunakan awak langsung, gunakan perkataan saya. Okay? Gunakan ni. Contoh lain, kalau kita nak tegur, contoh ada kawan kita datang lambat kan, sebab kadang-kadang bila kawan kita datang lambat, dia akan mengganggu operasi. Sebab apa? Kaunter khidmat pelanggan ni, kita orang kena jaga dua-dua. Kalau seorang tak ada, seorang lagi akan banyak benda dia nak kena cover dan sebagainya. Okay. Cara kita nak menegur kawan kita, saya faham mungkin awak punya tayar pancit hari ni, awak tahu dari kita punya counter saya. Boleh dengar ke? Saya rasa macam putus-putus. Okay? Okay, alright. Okay. So, poin saya okay dengar clear ke? Boleh dengar, teruskan. Okay, alright. Okay. So, gunakan perkataan saya. Kenapa? Sebab kalau you guna perkataan kawan, dia akan jadi apa? Kawan tu dah lambat, tayar dia pancit. Kita pula, kau kenapa lambat? Kaunter ni ramai orang pagi tadi. Aku lain. Kalau turn dia pun, kau kenapa lambat weh? Tadi kaunter ramai sangat orang, aku seorang-seorang. Tone dia tone yang tenang, tapi bunyi macam menyindir. Jadi, macam mana nak kekalkan? Gunakan saya. Okey, saya faham. Okey, aku faham tadi kau punya tayar pancit, tapi itulah kalau kau boleh bagi tahu apa-apa kan, nanti kita boleh ni. Tapi lepas ni kau cover lain. Saya, dia patah balik kat saya. Okey? Alright. Dan macam kalau dekat meeting pun, gunakan macam yang saya share dengan tuan-tuan dan puan-puan tadi, cara untuk kita cadangkan alternatif yang baik adalah kita hargai pandangan orang. Kerana apa? Penghargaan dan acknowledgement tu sebenarnya membantu orang untuk rasa lebih dihargai, rasa lebih diterima. Jadi untuk kita cadangkan pendekatan yang lebih praktikal dan lebih baik, kita gunakan dulu. Saya appreciate dia punya cadangan. Saya hargai dia punya pandangan. Tapi bolehkah saya suggest benda yang lebih baik? Ataupun bolehkah kita tengok sama-sama? Saya buka untuk pendapat. Okay. Instead of you cakap you punya cadangan tak sesuai, dia akan lebih menyinggung perasaan. Jadi berhati-hati. Okay? Dan kalau nak uruskan konflik, contoh ada masalah ke kan, saya nak kita bincangkan dengan lebih terbuka untuk elakkan salah faham. Dia macam tu. Gunakan saya. Banyak gunakan saya. Okay. Kerana apa, tuan-tuan dan puan-puan? Bila kita gunakan perkataan saya, dia menunjukkan bahawa kita ambil tanggungjawab atas apa mesej yang kita sampaikan, atas apa tindakan yang kita buat. Kita tidak tuding jari dekat orang lain. Kita tak suka orang tu dia cari dekat kita. Jadi kita jangan buat. Ambil tanggungjawab atas apa tindakan kita. Dan buat sebab kita nak buat. Bukannya buat sebab apa? Sebab kita nak orang lain tu ni. Kadang-kadang ada keadaan kita terlalu meletakkan expectation pada orang. Berhati-hati. Ada keadaan expectation kita tak suka kan orang letak KPI dekat kita tinggi-tinggi kan. Jadi dalam kita berkomunikasi, bila kita bercakap dengan orang, kita jangan letak expectation. Kita buat sebab kita nak buat. Kenapa saya cakap baik dengan awak? Sebab saya nak berkomunikasi baik dengan you. Kenapa saya bercakap bersopan dengan you? Kerana saya nak buat. Kenapa saya bercakap dalam tone ataupun komunikasi yang tegas dengan you tanpa menyindir sebab saya yang nak buat. Dia akan datang balik dengan yang baik-baik pada you. Alright? Okay, seterusnya. Kesilapan dalam komunikasi. Tuan-tuan dan puan-puan, ini yang kita kena elakkan. Dan saya percaya perkara inilah yang kadang-kadang kita selalu nampak, dan mungkin jadi dekat kita. Satu, tegur di hadapan ramai. Tuan-tuan dan puan-puan, tak ada orang yang suka ditegur ataupun dimarahi ataupun maksudnya ditegur di hadapan orang ramai. Saya share dengan tuan-tuan dan puan-puan ada staff yang mengalami isu kesihatan mental just because ditegur di dalam mesyuarat dengan cara yang tidak orang kata pada dalam keadaan di hadapan orang ramai, rasanya tak proper.
ada nak tegur dan sebagainya. Jadi ini antara kesilapan yang kita kena elakkan. Kita ada pilihan untuk tegur dalam bilik yang tertutup berdua saja. Contoh kalau kita penyelia, kalau kita nak tegur staff kita, you panggil staff, you tegur. Okay? Bukannya dalam satu kelompok yang ramai dan you tegur. Ini adalah antara perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Dan memang betul kan tuan-tuan dan puan-puan, ada staff yang mengalami isu kesihatan mental kerana ditegur di hadapan ramai. Kerana apa? Dia datang dengan emosi yang tidak seronok, rasa malu, rasa tak dihargai, rasa tak diterima. Betul, Puan Selina kata kalau nak puji tak apa depan orang ramai. Ya, kalau nak puji depan orang ramai tak apa. Kalau nak tegur, tegurlah dalam keadaan yang lebih, orang kata lebih tertutup. Ini antara perkara-perkara yang individu profesional lakukan. Tidak menegur di hadapan orang ramai. Apatah lagi kalau you tegur tu perkara yang personal depan orang ramai. Saya memang ada masalah lah dengan awak ni. Memang awak punya eyeshadow memang selalu saya problem lah. Pakai warna biru hari-hari. Kenapa tegur dalam meeting. Tuan-tuan dan puan-puan. Isu tu dah tak kena, you tegur lagi di hadapan ramai. Percayalah cakap saya, individu yang dia tegur tu akan rasa sangat tersinggung dan akan rasa sangat terluka. Dan untuk menguruskan emosi dia tu kita tak tahu. Sebab resilient kita berbeza. Ada orang mungkin cepat boleh uruskan emosi dengan baik. Ada orang tidak. Jadi berhati-hati. Kalau nak tegur, kita ada pilihan. Sebab kita ada pilihan. Kita ada pilihan untuk tegur dalam keadaan yang lebih proper. Ya, tinggi suara depan orang ramai. Padahal kita tanya je betul. Betul. Tinggi suara depan orang ramai, tuan-tuan dan puan-puan, itu bukan lagi komunikasi yang berkesan. Sebab apa? Sebab tinggi suara depan orang ramai, dia datang dengan emosi yang negatif. Dan bila datang dengan emosi yang negatif, secara tak langsung dia telah menggunakan komunikasi secara menyinggung. Berhati-hati. Kadang-kadang kita tak sedar. Kawan kita nak tanya je ni, nak tanya sebab apa? Sebab bila kita dalam keadaan satu organisasi, bertanya tu adalah perkara yang boleh membantu untuk tambah baik penyampaian perkhidmatan kita. Jadi bila orang tanya, you patah balik tinggi suara, ada keadaan dia boleh mendatangkan rasa tersinggung, especially kalau ada orang lain. Okey, ada yang tanya, Puan, saya punya pitching tinggi, bukan marah, macam mana nak slowkan? Tenang. Bertenang. Sebab saya ada jumpa orang yang pitching tinggi, tapi dia masih boleh gunakan emosi yang tenang. Kenapa nak marah-marah? Okey. Puan Aslina yang bertanya, okey, pernah try tak turunkan sikit pitching? Saya share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Ada keadaan kita punya tone suara kita besar. Pitching kita memang tinggi. Tone suara kita besar. Kadang-kadang orang macam, kenapa nak marah ni? Sebab kat rumah dia semua macam, Assalamualaikum, saya lah ni. Ada. Saat kita dibesarkan dalam latar belakang yang berbeza-beza. Ada individu tak pernah dengar pun tinggi suara. Tak tahu pun ini sebenarnya tinggi suara. Okey. Tapi saya tanya dengan tuan-tuan dan puan-puan. Jacqueline Victor, pitching suara tinggi. Hari-hari pitching suara tinggi ke? Tak kan? Ada keadaan dia boleh kontrol. Sebab dalam satu lagu pun ada pitching tinggi, ada pitching rendah. Macam mana kita nak slowkan? Okey, saya tak kata pitching tinggi tu salah sebab memang kita ada yang memang ada tone suara besar. Memang ada tone suara besar dan memang dalam orang kata dibesarkan dalam setting yang memang biasa tone suaranya begitu. Tapi bila kita berada di dalam setting kerja, okey, ada keadaan kita perlu sesuaikan dengan keadaan. Kita perlu sesuaikan dengan situasi. Macam mana nak slowkan? Mulakan dengan bercakap dengan lebih tenang. Dan datang dengan muka yang, macam mana saya nak kata, ekspresi wajah yang lebih mesra. Macam tu. Kadang-kadang kalau tone suara you tinggi tapi you senyum, orang akan faham sebenarnya, sebenarnya memang suara dia macam ni. Cik Zati tak boleh, muka saya memang serius. Saya memang serius, memang daripada kecil saya memang macam ni. Saya dah lah tone suara tinggi, memang suara memang.
Okey, mulakan senyum hari ni. Mulakan untuk senyum hari ni. Satu orang selalu cakap kan, senyum tu sedekah. Senyum tu boleh bantu ni. Sebab apa bila you senyum, you bagi reflect benda baik kepada orang sekeliling. Tuan-tuan dan perempuan, percayalah cakap saya, kalau ada individu yang bercerita dengan you masalah, you duduk, you senyum, you tenang kan, you angguk-angguk you senyum pun, itu pun dah cukup dah untuk dia. Jadi macam mana kita nak uruskan emosi bila mana pitching kita tinggi, kita bukan nak marah tapi macam mana nak slowkan. Ada keadaan kita memang dah cuba slowkan dia. Jadi kalau saya slowkan suara saya ni macam hipokrit. Ni bukan suara saya. Dulu saya memang daripada kecil ni. Kalau tak boleh, gunakan tone suara yang profesional. Maksudnya dekat sini, gunakan ayat yang lebih tersusun dan datang dengan ekspresi muka. Sebab komunikasi ni bukan hanya verbal saja, bukan hanya tone suara saja. Dia datang dengan ekspresi wajah, dia datang dengan non-verbal communication. Okay? Kalau tak boleh turunkan, tak ada masalah sebab kita faham ada keadaan individu memang boleh turunkan. Macam contoh macam penyanyi, kita tengok boleh tinggi pitch, boleh turun dan sebagainya. Tapi ada keadaan kita memang tone suara kita besar, kita dah cuba. Tapi tak apa kalau you datangkan dengan ekspresi wajah yang manis, yang senyum kan. You bagi arahan tu pula dengan tepat, you bercakap dengan bahasa yang tersusun kan. Dia akan, individu yang menerima message you akan tahu yang you gunakan komunikasi yang lebih baik. Okay? Alright. Okay. Nada suara tinggi atau sarkastik. You memang selalu lambat menyusahkan orang. Ini ayat-ayat yang tak patut guna lah tuan-tuan dan perempuan. Sindiran pasif agresif. Okay. Ini pun saya nak share dengan tuan-tuan dan perempuan. Ni selalu orang kita buat. Tak apa. Saya biasa dah tunggu kau lama. Tak apa. Meeting ni memang takkan jalan kalau kau tak ada. Aku dah biasa dah tunggu kau lama. Tuan-tuan dan perempuan berhati-hati. Sindiran-sindiran begini sebenarnya sindiran-sindiran yang kurang sesuai digunakan di tempat kerja. Kerana apa? Kerana ini adalah contoh sindiran pasif agresif yang menunjukkan kita tidak menggunakan komunikasi yang profesional. Okay? Kita ada pilihan untuk gunakan ayat yang lebih baik, betul? Okay. Saya dah tunggu you 30 minit. Meeting kita pukul 8. Boleh ke lepas ni kalau saya minta you improve? Baik. Tak apa, saya dah biasa dah tunggu. Memang kau ni memang lambat. Setiap kali meeting memang lambat. Lain bunyi dia. Saya dah tunggu you 30 minit. Meeting kita pukul 8. Minggu lepas pun kau datang pukul 8. Kau datang pukul 9 juga meeting. Lambat sejam. Okay, boleh tak lepas ni improve? Sebab ada banyak benda yang kita boleh discuss. Lain bunyi dia. Itu cara dia. Okay? Dan membuat andaian tanpa bertanya. Ini pun selalu kita buat. Kita selalu assume. Macam mana kalau ni dia tak suka aku lah tu. Dia tak cakap dengan aku, tak suka aku. Kita ni tuan-tuan dan perempuan, kita ada banyak sangat tuntutan-tuntutan yang kita kena selesaikan. Jadi kadang-kadang ada keadaan kalau kawan kita nak bercakap ke apa ke, mungkin dia pun ada benda yang tengah difikirkan dan sebagainya. Jangan buat andaian. Sebab kadang-kadang andaian ni dia memakan diri. Dia memakan diri sebab apa? Kita pula rasa risau, kita pula rasa anxiety dan sebagainya. Okey, ya Puan Syafiqah, kadang tengok muka dah monyok, kita pilih untuk tak cakap untuk jaga mental. Dan okey. Kita tengok kawan kita muka tengah ketat, nak marah, tahan marah je. Kita pula tambah, kau kenapa weh marah? Tak kelakar kan? Memang kejap lagi you pula kena marah. So kadang-kadang kita kena bijak baca ekspresi muka. So komunikasi tu kan datang dengan ekspresi wajah juga. Jadi kalau kawan tu nampak dah monyok kan, nak masa untuk diri sendiri ke kan, tak apa. Dia bagi ruang untuk dia, kita pun bagi ruang untuk kita. Nanti nampak dia dah tenang sikit, kita tanya dah balik. Tanya balik, you kenapa? Janganlah kawan kita tengah muka sikit lagi nak jadi hijau ke apa kan, masa tu jugalah kita nak buat kelakar. Memang kita pula yang kata singgung lepas tu. Jadi kita kena bijak dan lebih sensitif untuk tahu emosi tu. Dan macam mana kita nak tahu emosi orang ni? Kadang-kadang dia akan datang dekat muka kita. So wajah kita ni memang ada ekspresi dan dia subtitle. Dan kadang-kadang kalau muka tak nampak pun dia akan tengok dia punya body language. Nampak ketat je kat sini kan, you tahu dah. Dia tahu dah. Kalau nampak ketat je, kena okay, bagi masa untuk dia. And that's okay. Kita pilih untuk tak cakap untuk jaga kesihatan mental kita. Kita buat untuk kita juga. Kita buat untuk kita. Sebab kalau kita tegur kan, tiba-tiba kena marah, kita pula yang sedih. Kita pula tak boleh kerja. So macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Alright, seterusnya. Fokus kepada apa yang ada dalam kawalan kita tuan-tuan dan puan-puan. Macam saya kata tadi, buat sebab kita yang nak buat. Orang lain punya perasaan,
Individu lain punya tingkah laku, kawan kita punya perkataan, kita tak boleh kontrol. Hari ni kita belikan dia kari pap yang terpaling sedap di alam semesta. Di Serdang itulah kari pap paling sedap. Saya bagi dekat kawan saya tak cakap apa-apa. Terima kasih pun tak cakap ni. Kita kecil hati. Tak tahu ke aku ada jam tau nak cari kari pap yang terpaling sedap di Serdang ni nak bagi dekat dia tapi dia tak cakap apa-apa. Kita tak boleh kontrol tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin kawan kita tu dia cuma makan kari pap sardin dia, tak makan kari pap kentang. Kita tak tahu. Benda-benda macam ni kita tak boleh kontrol. Jadi, fokus kepada apa yang you kontrol. Kerana apa? Bila kita fokus kepada perkara yang bukan dalam kawalan kita, apa yang akan berlaku adalah you akan sangat-sangat terluka sebab you letak expectation. Itu tadi. Jadi, fokus pada apa yang you boleh kontrol. Buat sebab you nak buat. Contohnya gunakan perkataan yang bagaimana, kan? Gunakan tingkah laku yang macam mana, you nak bercakap dengan orang gunakan tone suara yang macam mana, itu adalah perkara yang kita boleh kontrol. Okay? Nak bercakap dengan individu, kan? Nak bertingkah laku begini dan sebagainya, itu semua perkara yang kita boleh kontrol. So fokus pada apa yang kita boleh kontrol. Kita happy, kawan kita pun happy. Alright, okay, seterusnya. Berinteraksi dan berkongsi rasa. Tuan-tuan dan puan-puan, ada kalanya kita dah cuba dah. Saya ni Cik Izzati dah pergi, taklimat Cik Izzati dah pergi ceramah tu, saya dah aplikasikan dah semua tips komunikasi tegas tanpa menyinggung. Tetapi kenapa masih lagi orang menyinggung perasaan saya Cik Izzati? Kenapa? Ada keadaan perkara-perkara macam tu akan berlaku. Sebab apa? Sebab kita tak boleh nak kontrol kawan kita, tak boleh nak kontrol bos kita. Jadi ada kalanya kita perlu fokus balik dekat diri kita, fokus kepada nak menguruskan emosi kita. Dan salah satu caranya adalah berinteraksi dengan rakan, keluarga, boleh jumpa dengan kaunselor, dengan Puan Rin, dengan tim Puan Rin. Kalau jumpa dengan kaunselor untuk uruskan emosi dengan lebih baik. Ada sokongan emosi. Tuan-tuan dan puan-puan, hidup ni bukan perlumbaan solo. Kita bukan sorang-sorang. Kadang-kadang kita perlukan bahu untuk bersandar. Dan that's okay. Kalau you rasa tersinggung, kalau you rasa macam, saya dah cuba dah, tapi kenapa masih lagi, dan tak apa. Kita manusia. Kalau ada masa kita perlukan bantuan, dan tak apa. You share, berinteraksi. Dan bila berkongsi rasa tu, berkongsi rasalah kepada orang yang tepat. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Ada kes yang saya terima dia semakin orang kata apa dia semakin sedih apabila berkongsi dengan kawan dia, tiba-tiba kawan dia pula yang ni dan sebagainya. Jadi pilih tempat yang tepat untuk you berkongsi. Kerana apa? Sekarang kita nak uruskan emosi kita nak uruskan diri kita dengan lebih baik. Dan ada ruang, ada kaunselor. Kalau you nak jumpa kaunselor, jumpa kaunselor. InsyaAllah. Okay? Kaunselor akan dapat membantu. Alright, seterusnya. Kekuatan spiritual. Ini adalah bagi yang beragama Islam dan kita kembali kepada pencipta kita lah, Allah Subhanahu Wa Taala, dan kepada yang bukan beragama Islam, mengikut kepercayaan agama masing-masing. Jangan, kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak boleh menidakkan satu bentuk ketenangan yang kita dapat bila kita bercakap dengan Tuhan dengan bahasa hati. Ada benda yang kadang-kadang kita dah try komunikasi verbal dan sebagainya, tapi bila kita berinteraksi dengan pencipta kita, akan ada satu ketenangan. Sebab kadang-kadang ketenangan yang paling dalam tu, kita rasa bila kita luahkan semua pada yang di atas, yang maha mengetahui. Jadi, ini juga kenapa saya share dengan tuan-tuan dan puan-puan, sebab kekuatan spiritual ni juga adalah penting untuk membantu kita berinteraksi ataupun menguruskan diri, berinteraksi dalam satu situasi yang lebih baik. Tapi bila you ada kekuatan spiritual, emosi you lebih baik, you akan bertingkah laku dengan lebih baik dalam satu situasi yang menekan. Termasuklah bila orang berkomunikasi dengan tone suara yang tinggi dan sebagainya. Kadang-kadang kita kan tengok kawan kita kat sebelah kan, kau tak marah ke bila dia macam tu? Tak, aku okey je. Mungkin ada perkara-perkara ketenangan emosi yang dia ada menyebabkan itu cara dia berinteraksi dalam situasi tu. Kita ni pula bila orang tinggi suara tak boleh ni, rasa nak marah. Kita pula macam nak tinggi suara lagi.
Tapi kita tengok kawan kita kat sebelah relax je. Kau okey je ke? Okey je. Tak apalah dia nak ni okey je. Tak ada masalah pun. Kita salah ke? Okey salah kita. Kau salah dia. Tak ada masalah. Okey lah teruskan jalan hidup. Ada kawan kita yang begitu. So mungkin kita tengok balik refleksi macam ni yang kita kena buat. Supaya apa? Supaya besok bila kita bangun tidur, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan bangun dengan rasa fresh. Kita akan bangun dengan rasa yang seronok kita nak teruskan hidup kita. Kita akan lebih bersyukur dengan nafas yang Allah bagi pada kita. Alright. Okay, seterusnya. Okay, jangan takut untuk dapatkan bantuan. Ini pun sesuatu yang saya nak highlight dengan tuan-tuan puan-puan. Bila kita dah bercakap tentang komunikasi dan sebagainya tadi kan, ada keadaan kita ni dah cuba. Kita ni manusia. Saya dah cuba Cik Zati, saya dah cuba dah dengan cara saya datang ni, saya dah bercerita dengan kawan saya dah ni dan sebagainya. Masih lagi tak boleh uruskan. Saya masih lagi rasa tersinggung ni. Macam mana saya nak uruskan ni? Saya dah cuba. Okay? Jangan takut, jangan malu untuk dapatkan bantuan profesional. Saya selalu tekankan ni pada patient saya, pada klien yang datang. Sebab kita kat hospital kita jumpa dengan patient. Jangan rasa malu bila you datang jumpa kaunselor. Sebab apa? Tak semua orang ada kekuatan untuk datang jumpa kaunselor. Tak semua orang ada kekuatan untuk share apa yang dirasa untuk dapatkan bantuan. Tak semua orang. Dan bila kita ke depan untuk dapatkan bantuan profesional, itu petanda bahawasanya kita dah achieve satu kejayaan yang tak ramai orang boleh buat. Sebab apa? Sebab kita nak improve diri kita. Kita nak jadi dengan lebih baik. Saya selalu cakap dengan patient, dengan klien saya kata, this is an achievement for you. Achievement sebab apa? Sebab you boleh luangkan masa untuk datang, dapatkan bantuan dan you berani untuk ke depan. Tak ramai orang boleh buat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada keadaan you memerlukan bantuan profesional daripada kaunselor, dia datang ke depan. Tak ada masalah. Even di Jabatan Pendaftar kita ada Puan Rin, boleh jumpa dengan Puan Rin. Bincang. Puan Rin, macam mana ni? Dekat tempat kerja saya macam ni. Macam mana nak uruskan ni? Komunikasi macam mana? Oh, okey. Macam ni dan sebagainya. Jangan rasa takut. Sebab ada sumber yang memang boleh membantu. Alright. Okey. Seterusnya. Saya sedar, okey, saya open kepada dengan masa kita ada dalam 10 minit lagi, saya ingat kot 10-15 minit lagi, 10 minit lagi, saya buka untuk Q&A. Okey, sebelum Q&A, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan, ada yang tanya dengan saya, Cik Izzati, macam mana kita nak maintain muka yang, kadang-kadang bila ada orang yang kita tegur cara baik tapi tiba-tiba dia respon dengan macam saya kata tadi contoh dekat kaunter so ni selalu kadang-kadang staff nurse tanya dengan saya, Cik Tati macam mana kita nak maintain nak respon bila orang marah ke apa kan, sebab kadang-kadang bila kita cakap ada individu yang dia akan cepat melenting. Even dekat kita dekat sini pun kadang-kadang ada patient yang datang ke kaunseling pun macam kau ingat aku ni kan ni marah kan. Macam mana kita nak uruskan ni? Sebab benda ni selalu berlaku patah balik kepada menguruskan emosi dengan baik. Okey, satu. Bila individu marah, kita jangan marah balik. Apa yang you boleh buat adalah, this is what saya share dengan tuan-tuan dan puan-puan, diam dulu. Bagi ruang kepada individu tu untuk uruskan emosi dia. Dia tengah marah ni, okey tak apa, dia marah. Okey, dia marah. Ya, kita dalam hati kita memang akan membara sebab kenapa nak kena marah dekat aku ni, kita akan rasa geram, tak rasa membara. Tapi kita bagi dia uruskan emosi dia dulu. Validate emosi dia. Okey, dia marah, biar dia marah. Okey, diam. Okey. Puan, sebenarnya yang tadi Puan minta tu boleh ke saya clearkan dengan Puan? Puan apa sebenarnya Puan? Percayalah cakap saya tuan-tuan dan puan-puan, bila you gunakan tone suara yang tegas tadi, profesional, individu tu akan tone down. Dan itu adalah perkara yang kalau you bekerja dekat kaunter pun itu yang you boleh buat. Bila kita, sebab tu saya kata, bila kita belajar untuk validate emosi kita, kita kena tengok balik. Untuk kita uruskan orang yang tengah beremosi negatif pun itu antara cara dia. Kalau dekat kaunter ke apa kan, saya tak puas hati lah Cik Izzati, kenapa nak kena macam ni. Okey, biar dia diam dulu. Bagi dia uruskan emosi dia dulu kan.
You nampak dia ni sikit, tanya, okay, Puan, apa yang saya boleh bantu? Tadi Puan cakap ni apa yang saya boleh bantu? Percayalah cakap saya, tuan-tuan dan puan-puan, bila you maintain komunikasi yang sebegitu, individu tu akan tone down, dan saya tak terkejut kalau dia sendiri akan minta maaf sebab dia tinggi suara. Tapi perkara-perkara macam ni memerlukan latihan. Dia perlu praktis. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita tak biasa buat. Saya tak boleh Cik Sati, saya tak sabarlah kalau orang tinggi suara je, saya automatik memang akan tinggi suara balik dengan dia. Memang selalu macam tu. Tapi again, kita bekerja bukan hari ni je, tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak bekerja besok, kita nak bekerja lusa, kita nak bekerja hari-hari kemudian. Sebab tu kita kena uruskan perkara-perkara ini dengan baik. Supaya besok lusa kita bangun, kita akan seronok nak pergi kerja. Bukannya dengan bangun nak pergi kerja dengan rasa menyampah lah, aku semalam bos aku marah-marah macam gini, kan aku cakap elok dia. Kita tak nak macam tu. Sebab apa? Patah balik dekat diri sendiri. Ketenangan tu adalah untuk kita, happiness tu untuk kita. Hari-hari jumpa dengan orang yang sama. Tu dia. Ini yang kongsi dekat chat ruangan chat Puan Rin yang belum, yang bercakap monolog dalaman tu yang macam masa Cik Sati cakap ni, betul lah. Itu belum lagi. Saya rasa kalau ada yang kita monolog dalaman tu mungkin lagi banyak lah kot chat ni. Ya, betul. Alright, okay Puan Rin, saya serahkan Puan Rin untuk Q&A session kalau ada. Kalau kita tengok di chat ni, Cik Zati, ada dua soalan lah. Yang pertama ni, jika dalam satu mesyuarat, ketua memberi komen berbentuk sindiran di hadapan semua orang, apa respon paling berkesan atau paling sesuai yang patut kita bagi? Kadang-kadang kita pun ada juga hadapi perkara situasi ni kan? So macam mana pandangan Cik Zati? Cik Zati, kalau dalam mesyuarat, ketua memberi komen berbentuk sindiran di hadapan semua orang, apa respon paling berkesan atau paling sesuai? Apa kita nak buat? Ada yang nak respon ke? Alright, tuan-tuan dan puan-puan, saya tak nafikan ini adalah antara isu-isu yang berlaku dekat tempat kerja, sama ada berbentuk sindiran ke, tinggi suara ke, okay? Kebanyakannya memang sindiran lah. Kadang kita ni kalau tanya balik, tak, saya tak cakap dengan you, saya tak pinpoint dekat you, saya cakap dekat semua orang general kan. Ada. Alright, macam mana kita nak respon, especially kalau sindiran tu memang direct pergi pada kita. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, tengok balik sindiran tu berbentuk sindiran apa. Adakah sindiran tu biasanya sindiran dia akan bentuk personal attack. Dia akan pergi kepada personal. Jarang-jarang orang sindir atas profesional ni, jarang berlaku. Dan biasanya kalau kita cakap tentang sindiran, dia akan pergi kepada personal. Okay? Dan bila pergi kepada personal, macam mana kita nak uruskan? Kalau dalam meeting tu kita pun sama naik, meeting tu dah tak jadi meeting dah, tuan-tuan dan puan-puan. Dia jadi meeting lain. Jadi, macam saya kata tadi, bagi dia ruang untuk dia validate emosi dia. Okay? Bagi dia ruang untuk dia validate emosi dia. Kalau kita pun sama naik, meeting tu dah tak jadi meeting. Dia akan jadi meeting lain. Dan jadi meeting lain tu, konsekuens dia adalah esok lusa you akan memasang muka, you akan tak happy nak pergi kerja, keharmonian tu dah tak ada. Okay. Kita faham kadang-kadang orang yang mencetuskan sindiran ni adalah atas perkara-perkara yang mungkin salah kita, mungkin juga bukan salah kita. Kebanyakan masanya bukan salah kita lah, sebab tu kita rasa terhiris, kita rasa terguris. Okay. Dan bagaimana kita nak uruskan, benarkan individu yang menyindir tu, uruskan emosi dia dulu. Okay, dia nak sindir. Biar dia marah, okey tak apa. Okay, baik. Tenang sikit, luar mesyuarat. Kalau kita tak nak ada andaian, jumpalah pergi bertanya. Tuan, minta maaf saya nak tanya. Tadi yang Tuan cakap tadi tu, teguran tu kepada semua, tapi kalau di peringkat saya, ada ke yang boleh saya tambah baik? Lain. Tuan, tadi yang Tuan cakap tu memang Tuan memang nak point kat saya kan? Memang saya kan? Kalau nak jumpa individu yang profesional, dia akan berinteraksi dengan cara profesional. Dalam mesyuarat, kalau kita sama naik, you tahulah kita siapa yang profesional. Bila ada individu yang tak gunakan profesional, that's okay. Dia tak gunakan cara profesional, itu dia punya ni. Cara kita admin, okay tak apa. Alright, okay. Alright. Dan kalau ada masa you jumpa dia, jumpa luar. You jumpa luar meeting, tanya balik. Kalau teguran itu adalah melibatkan tugas, dan kita boleh tanya. Kalau dia melibatkan personal pun, kalau nak tanya pun tak ada masalah. Tapi pada saya, sebaiknya kita
kita tidak mencurah api kepada emosi-emosi negatif. Bila mana ada individu yang menyindir dalam mesyuarat, boleh angguk je, and then ini okay, tak apa, terima. Kalau you nak tanya, luar mesyuarat you tanya. Sebab kebanyakan ni yang berlakunya apa tau Puan Win? Ya. Saya tak salah pun, jadi saya kena bangun dan mempertahankan diri saya supaya semua orang tahu saya tak salah. Ada keadaan kita boleh buat macam tu Puan. Ada keadaan berdiam tu lebih baik, tapi kita counter balik di luar mesyuarat. Tanya balik, okay kalau betul dia tegur tu benda yang memang kita kena improve, and that's okay. Tapi kalau perkara yang dia tegur tu bukan salah kita ke, sebab kita dah jumpa dia, kita dah tanya dah apa maksud dia, sindir tu untuk saya ke dan sebagainya. Tapi kalau sindiran tu bukan untuk kita, then that's okay. Kalau sindiran tu untuk kita, dan kita improve apa yang boleh. Betul, itu adalah untuk mengelakkan kita daripada kita melenting jugalah kan Cik Tati? Kalau kita rasa tak puas hati dengan komen sindiran dia dalam mesyuarat, kalau kita burst kat situ juga, so dia akan menampakkan yang kita tak profesional juga kan? Ya, satu lagi kan Puan Din, sebenarnya kalau kata contoh you terkesan dengan benda-benda yang contoh yang selalu orang akan jentik emosi kita, ramai orang akan jentik emosi kita, ramai orang akan menguji kesabaran kita. Berhati-hati, kadang-kadang kenapa kita terkesan dengan apa yang orang cakap pada kita dah tersilap masukkan individu tu dalam quality circle kita. Kalau individu tu bukan orang penting dalam hidup you, bukan orang dalam quality circle you, biasanya dia cakap apa pun dia takkan terkesan. Tapi kalau dia dah bagi kesan emosi, berhati-hati sebab you tengah benarkan dia masuk dalam circle. Dan sekarang ni kena tengok balik circle ni ada siapa. Kalau dia dah masuk, keluarkan dia. Itu antara cara untuk you uruskan juga emosi. Sebab kita sekarang kita nak tenang-tenang, kita nak happy. Jadi macam Puan Ni kata tadi, uruskan cara kita uruskan situasi tu dengan baik. Cara macam mana? Cara yang orang kata lebih profesional lah, kita sendiri tahu je tu. Okay. Betul. Okey, so diharapkan puan atau tuan yang bertanya tu dapat pencerahan lah daripada jawapan Cik Zati. Okey, seterusnya ada soalan lagi ni daripada pendengar Aslina. Saya selalu cakap atau tegur berlapik, tapi ada yang tegur supaya cakap terus terang sebab nak orang sebab nanti orang tu tak faham. Sebenarnya saya bimbang orang tu terasa. Jadi macam mana tu? Yalah, kita kadang-kadang kita cakap tu berlapik-berlapik sikit kan. Tapi rupanya ada orang yang tak puas hati pula. Dia kata nanti dia tak faham. So mana yang lebih terbaik sebenarnya? Okey, cakap berlapik ni kena tengok balik. Cakap berlapik tu mesejnya sampai ke tidak? Sebab apa? Sebab orang Melayu kita ni memang terkenal dengan cakap berlapik. Sebab apa? Sebab kita tak boleh. Kita kena jaga perasaan orang, kita kena ni. Kita tanam perempuan. Dalam konteks di tempat kerja, penting untuk kita tahu berlapik bahasa mudahnya berlapik taruh mana. Kadang-kadang kita perlu untuk bercakap direct tapi dalam nada tone suara yang orang kata profesional supaya mesej itu sampai. Okay? Kalau you bercakap dengan direct tapi kena dengan caranya, percayalah tak ada individu yang akan terasa hati. Tengok balik konteks tu nak tegur apa. Konteks mesej tu apa. Okay? Sebab kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan memang ada individu yang memang tidak dibesarkan dalam dalam keluarga yang bercakap berlapik ni. Kadang-kadang dia tak faham. Saya ni orang yang direct. Nak apa cakap nak. Tak apa, ni pun okey, ni pun tak boleh. Saya kena cakap apa cakap nak. Then okey. Kalau you tengok hari ni, you cakap berlapik, mesej tu tak sampai, you tengok balik pattern besok. You cakap berlapik lagi, mesej tu sampai ke tidak? Lusa masih lagi tak sampai, minggu depan masih lagi tak sampai, you tahu. Mungkin ada cara untuk tackle orang ni begini. Kita kena cakap direct. Direct yang macam mana? Tapi direct dengan intonasi yang betul, susunan ayat yang betul, ekspresi wajah yang betul. Bila dia datang bersekali combo tu, insya-Allah individu tu akan terima mesej dengan berkesan tanpa terasa hati.
Okay. Menarik. So harap dapat membantu memberi pencerahan kepada Puan Nur Aslina kita kan. Okey, jadi ni ada juga sedikit pandangan daripada Puan Sabasiah tu kita ni, Cik Tati. Sakit sangat bila perkara yang kita mohon untuk buat pembaikan ikut standard lembaga kaunselor tapi bos-bos nak cincai-cincai je. Maka kita kena marah lah sebab Asyik highlight untuk buat penambahbaikan yang perlu. Lama kita diamkan je walaupun perubahan yang kena buat bos-bos tak mau buat. So pendam dan abaikan sehingga kita pencen lah. So maknanya dah jenuh buat macam-macam perkara tapi bos tak nak ikut kan pandangan kita. So Puan Sabasiah kata diam je lah sampai pencen. Macam mana pandangan Cik Tati? Sana tu Puan, ini kalau saya komen ni Kita tanya Puan Sabasiah sendiri. mungkin macam mana Sifu? Puan Sabasiah. Okey, pendam kena tengok lah. Kalau pendam tu, pendam ni is a big word sebenarnya. Ada orang pendam, dia boleh meneruskan kehidupan dia dengan macam biasa. Pendam dia tak nak ambil tahu dah lah, biarlah. Okey, aku dah cuba dah. Sekurang-kurangnya kita dah cuba yang terbaik. Kita dah cuba yang terbaik, kita dah cuba apa yang kita rasa baik, apa yang sebenarnya untuk penambahbaikan. Tapi yelah dalam keadaan situasi kita di tempat kerja mungkin ada pendapat tak diterima kan, kadang-kadang dia rasa kurang sesuai dan sebagainya, so pendam tapi kena tengok balik kalau memendam tu sehingga mengganggu emosi dan ada perkara yang mungkin kita kena uruskan in terms of emosi itulah. Tapi ada keadaan individu yang memendam ni dia pendam sebab apa? Sebab aku dah cuba dah yang terbaik. Aku dah cuba. Tapi mungkin keadaan pada ketika itu tidak membenarkan untuk ini kita buat dan tak apa. Mungkin ke depan akan ada individu lain yang boleh initiate dan tak apa. Tapi itulah saya nak kata kadang-kadang ialah kita ini adalah senario yang berlaku dekat tempat kerja Puan Bin. Kadang-kadang pendapat kita tak diterima. Sebenarnya kita nak buat untuk penambahbaikan tapi ada keadaan, ialah saya tak kata bos, bukan hanya bos lah, mana-mana dekat mana-mana pun mungkin kadang-kadang culture di tempat kerja tu begitu menyebabkan dia tak boleh nak terima idea baru, tak boleh nak terima penambahbaikan budaya. Kita dah budaya kerja kita macam ni dan sebagainya. Tapi sebenarnya untuk sekarang ni budaya kerja yang fleksibel, maksudnya you boleh terima benda baru, ada benda lama yang boleh kita adjust sikit dan sebagainya, itu lebih baik. So dalam nak respon kepada Puan Sabasiah ni, tengok balik Puan, perasaan tu kalau memendam tu janganlah sampai mengganggu emosi sendiri, bahaya pula sebab sampai bencin kan. Tapi percayalah yang sebenarnya walaupun at the end of the day kita pendam dan abaikan je, tapi percayalah sebenarnya Puan dah buat yang terbaik pun. Pendapat yang terbaik, kita dah cuba dan niat kita adalah untuk penambahbaikan. Tapi dalam keadaan kita bekerja di satu konteks tempat kerja yang mungkin dan sebagainya, dan tak apa, sekurang-kurangnya kita dah cuba yang terbaik. Okay? Mungkin di peringkat kita sendiri, kalau nak respon kepada Puan Sabasiah tadi kan, mungkin juga di peringkat Puan Sabasiah sendiri dah ada kan usaha-usaha penambahbaikan yang dia lakukan yang ikut kemampuan, yang orang kata apa, boleh berikan kepuasan hati ataupun keseronokan kepada Puan kan, tapi towards the eye of our boss, dia tak setuju ke, dia rasa itu bukan penambahbaikan ke, okey tak apa kan, itu pandangan ketua-ketua kita lah. Tapi untuk kita sendiri yang kita rasa kita dah achieve buat penambahbaikan dan memberi keseronokan, puasan hati kepada kita, that's okay, that's good. Betul tak Cik Tati? Kan? Betul kan? Sebenarnya sebab kita nak kerja ni untuk keseronokan diri kita kan. Untuk keseronokan diri kita. Tapi yalah, kita tak dapat nak elak dalam kita bekerja dekat organisasi ni, kita nak buat supaya jabatan kita atau organisasi kita tu matlamatnya tercapai, KPI-nya tercapai, tapi sebab itu kita perlu hadapi ups and downs lah dalam nak mencapai KPI kita tu. Tu pasal-pasal kata kita pendam dengan pi senam-senam bagi sonok-sonok. Itu cara nak healing lah kan, untuk meluah-luahkan apa yang orang kata terpendam di hati lah, begitu kot kan. InsyaAllah Puan. Personal and professional satisfaction. Betul Puan? Ya. Untuk personal satisfaction. Personal dan professional satisfaction. Betul-betul. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ada apa-apa persoalan lagi yang nak ditanya kepada Cik Zati? Ada ke? Masih ada ke ni?
Dekat dalam ni ke ada yang dah packing-packing barang ke, nak balik ke, bercuti ke? Okey, so kita tengok kat sini dah tak ada dah soalan nampaknya Cik Zati. Jadi Alhamdulillah sangat menarik perkongsian Cik Zati pada hari ini berkaitan dengan topik petang ini ya. Tegas atau menyinggung ni kan. Jadi tadi ada dikongsikan juga bagaimanakah jenis komunikasi ya tuan-tuan dan puan-puan, sama ada boleh melihat ke dalam diri sendiri, sama ada kita ni bercakap secara pasif ke, cara agresif ke, cara pasif agresif ke ataupun assertif ke kan. Jadi kita sendiri yang boleh tunekan bahasa kita ni untuk berinteraksi dengan orang kan. Jadi ingatlah tadi Cik Zati dah pesan ya, komunikasi beradab tu adalah kita bercakap tu dengan fokus kepada tindakan, okey, bukannya personality orang tu. Kan, so tu penting lah untuk kita aware lah tuan-tuan dan puan-puan, bila kita bercakap dengan orang tak kira lah dengan siapa, apa jawatannya, apa latar belakangnya kan. So kita fokus kepada tindakan, bukannya kita nak blame personality dia dan sebagainya. Sebab kita nak kita nak hubungan yang harmoni dengan semua orang kan, insya-Allah ya. Dan pilihlah orang yang tepat untuk berkongsi kalau kita ada pandangan, masalah dan sebagainya, insya-Allah ya. Okey, so bagi pihak Jabatan Pendaftar Universiti Sains Islam Malaysia, saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Cik Zati, okey, kerana dapat meluangkan masa bersama dengan kita semua dalam slot Coffee Talk with Counsellor pada petang ini. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih juga dapat meluangkan masa dalam program kami ini. InsyaAllah kita akan bertemu di slot yang lain pula, di program yang lain pula ya, dalam online insyaAllah. Jadi jangan lupa untuk isikan borang kehadiran, telah dikongsikan di Zoom itu, sama ada anda warga USIM ataupun bukan warga USIM, kita alu-alukan untuk isikan borang kehadiran dan sekaligus penilaian lah dekat situ insyaAllah. So semoga perkongsian Cik Izzati pada hari ini memberi manfaat lah kepada semua yang dapat meluangkan masa pada hari ini. Jadi kita tutup pertemuan kita ini dengan baca surah Al-As dan tasbih kifarah. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Zati. Okey, terima kasih juga Puan. Terima kasih semua atas masa, atas kasih. komitmen semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama, terima kasih. Senang Puan Salma. Jom, kita loncat dulu. Terus pergi exercise Puan. Bagus Puan. Terima kasih Puan Rin. Okey, terima kasih. Terima kasih sahabat saya Zati.